Aku baru beli satu tali pinggang taktikal daripada jenama ni, Extreme Leather. Asalnya aku tahu jenama ni dia buat dompet je, sebab aku tengok kawan aku pakai. Bila aku masuk dia punya store tu, baru aku tahu rupanya brand ni dia ada buat juga tali pinggang. Untuk nak tahu macam mana dari segi kualiti produk dia, kita unboxing dulu. First sekali kalau hampa beli, macam ni lah packaging yang hampa akan dapat satu beg kain dengan dia punya kotak sekali. Tengok sekeliling kotak dia, ada slogan dia. Lepas tu ada promote untuk ke website dia sekali lah. Benda pertama sekali dapat dalam kotak dia punya voucher ni. Kat sini dia ada tunjuk ada promosi sampai 31 Disember. Lepas tu dekat belakang ni dia tunjuk lah ada dompet, tali pinggang dan juga beg. Dari segi kualiti, kepala tali pinggang ni diperbuat daripada plastik, tali diperbuat daripada nylon, dan dia punya ring dekat tepi kepala tali pinggang masa kita pakai nak selitkan tali pinggang ni diperbuat daripada kain yang dia fleksibel sikit, macam getah sikit lah. Kelebihan dia, tak mudah lah kita nak hilangkan benda tu ataupun jatuh secara tak sengaja. Sedikit info tambahan bagi siapa-siapa yang nak tulis nama dekat tali pinggang ni, pihak Extreme Leather boleh tawarkan perkhidmatan tersebut, tapi kena banyak lebih sikit lah. Tulisan tu dia akan tulis dekat kepala tali pinggang ni, bukan atas kepala hang. Dari segi kualiti, Extreme Leather ni boleh dipercayai lah. Tengok ni aku pulas-pulas pun tak mudah meninggalkan kesan dekat tali pinggang ni. Dari segi cara pemakaian dia pun senang saja, sebab ada setengah orang ingat tali pinggang taktikal ni susah nak pakai sebab dia nak ikat sana ikat sini kan. Mai aku tunjuk dekat hampa. Tengok ni cara nak pakai dia, hang cuma tekan je, dah settle. Walaupun hang tengok cara nak pakai tu simple, tapi ikatan dia memang ketat dan kuat. Tengok ni, tali pinggang ni bergaya juga kan. Masa tadi kita nak pakai, kita tekan. Masa kita nak buka macam mana pula? Senang je, simple. Tarik je, macam ni. Lepas ni, bini hang nak buka seluar hang pun senang. Abaikan apa yang hampa dengar tadi tu. Nak dapatkan tali pinggang ni, macam biasa boleh tengok dekat beg oren.